Adakah environment kita adalah tempat yang membina diri kita ataupun membunuh diri kita? Ada satu kajian yang dilakukan oleh saintis. Dia letakkan 2 ekor kambing dalam kandang yang berbeza. Kambing ni umur dia sama, diberi makan yang sama, saiz kandang sama, semua benda sama. Tapi apa yang membezakan adalah satu kambing diletakkan serigala dalam sangkar yang berbeza di depan dia. Satu lagi kambing dia tak nampak serigala tu. Kambing yang tak nampak serigala ni semakin hari semakin sihat dan semakin membesar dengan jayanya. Kambing yang nampak serigala ni pula semakin hari semakin sakit, behavior dia semakin pelik dan tak lama selepas tu dia mati. So kajian ni membuktikan yang environment ni boleh efek kehidupan kita sampai tahap boleh membawa mati. Reflect kepada kehidupan kita, sangat penting untuk kita memilih siapa yang boleh duduk dekat circle kita dan kita kena berani meninggalkan environment yang tidak sihat. Kalau kita membiasakan diri duduk dalam environment yang tidak sihat, sama ada kita sendiri akan menjadi toksik atau toksik itu akan membunuh diri kita. So check balik kita punya environment.